Hello, Assalamualaikum semua. Okey, jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ni resipi kita adalah taram keledek kuning ya. Bawah tu adalah keledek. Ikuti hingga akhir ya. Okey, ini bahan-bahannya ya. Kita ada keledek kuning. Kita ada tepung ubi, tepung beras, gula, santan pekat, garam, dan juga kita gunakan sedikitlah warna kuning telur supaya nak menyelahkan lagi kuning tu ya. Sekarang bahan-bahan ni kita blend ya. Okey, sebelum kita blend kita nak hancurkan dulu ya kita punya keledek ni supaya senang kita nak blend ya. Sebab kita blend semua sekali ya dengan tepung, dengan gula, dengan santan. Okey. Dah hancur begini baru kita masuk dalam blender ya. Okey, pertama sekali kita masukkan santan dulu. Kita masukkan gula. Masukkan garam. Masukkan keledek tadi yang kita dah lenyek sedikit ya. Hati-hati. Dan masukkan tepung ubi. Masukkan tepung beras. Dan sedikit warna kuning telur ya supaya kita nak selahkan kita punya warna tu ya. 2 titik je. Tak payah banyak sangat ya. Sekarang kita nak blend. Okey, dah blend macam biasa kita masakkan sebentar ya. Lebih kurang 3 ke 4 minit. Dia rasa uap panas baru kita kukus kembali ya. Okey, kemudian kita masak sebentar. Senang aja sebenarnya nak buat kuih talam ni ya. Tapi memang banyak permintaan ya. Biasanya kalau ada keramaian, diorang ada buat kenduri-kenduri kesyukuran. Biasanya kuih talam ni diorang suka sangat order ya. Okey, bila kita dah rasa uap panas ke atas tu dah ya. Okey, macam biasa kita gunakan loyang 16 cm, alas dengan plastik. Dan kita curahkanlah adunan kita tadi ke dalam loyang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang semua ya. Okey, sekarang ready untuk masuk kukus. Kukuslah lebih kurang 30 minit ya. Okey, sementara kita punya lapisan bawah tu masak, kita nak prepare bahagian atas ya. Bahagian atas apa dia? Kita ada gula, tak banyak ya, sikit je. Kita ada tepung gandum, tepung beras, sedikit garam. Yang ni kita letaklah vanila ya, sebab serbuk vanila sebab kita tak ada lem pandan ya. Dan yang ni santan pekat ya. Bahan-bahan ni pun kita nak blend sekejap dan masak sekejap ya. Okey, sekarang kita dah blend dan kita nak masak sebentar aja. Okey, sekarang kita masakkan lapisan atas pula ya, lapisan putih, lapisan santan. Macam biasa, kalau kita dah rasa uap panas ke atas, sudah ya. Okey, sekarang kita nak tuang lapisan putih di atas ya. Ada sikit berketul-ketul tu tak apa ya, terus saja tuang ya. Okey, dah masak, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantik sangat ya. Dan perlu sejukkan 2 ke 3 jam ya, baru kita potong ya. Okey, sekarang dah sejuk, mari kita keluarkan dari loyang. Okey, keluarkan begini, tarik aja ya dia punya plastik tu. Senang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dah. Terbuka dah. Nampak tak? Cantik sangat. Okey, mari kita memotongnya. Cantik sangat. Suka saya. Okey, sekarang kita dah siap memotongnya. Bolehlah kalau kita nak jual, kita dah boleh masuk dalam kotak ya. Ataupun kalau kita nak menikmatinya, bolehlah kita ambil satu potong begini. Dan dah bolehlah kita menikmatinya. Okey, cantik sangat kan? So, terima kasih kepada menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.